Buku ni satu hari saya masuk balik lah, saya try. Kalau tuan-tuan cuba jawab tengok. Kalau saya bawa masuk, tuan-tuan nak beli tak buku ni? Ni RM90. Kalau tuan-tuan jawab ya banyak, nanti saya bawa mukadimah ni. Kata rasa mukadimah ni pun ada dekat kiri dalam 70-80 buah je. Sebab dulu saya pernah jual 1,300 buah. Kemudian ekonomi tak okey. Orang rasa ngeri nak beli buku ni RM80. Kita pula kata RM80 baik beli kek. RM80 baik beli musangking. RM80, RM80. RM80 lah mendapat turas ilmu yang menjadi bapa bagi segala 4 ilmu yang terbesar di dunia. Dia mengajar ilmu tentang sains sosial, dia mengajar ilmu tentang sains manusia, dia mengajar ilmu tentang sains sejarah atau dipanggil historiografi, dan dia mengajar ilmu tentang geopolitik. 600 tahun dah Islam mendahuluinya. Apa yang saya cakap, apa yang barat belajar, anak tuan-tuan pergi sekolah political science, anak tuan-tuan pergi ke sekolah soc science, anak tuan-tuan belajar tentang human science, antropologi. Dan apa yang saya cakap geopolitik ni adalah ilmu yang 600 tahun tepu, tak dikembangkan. 1920 muncul 3 orang lelaki daripada Eropah. Itu Max Weber, John Strack dan Enoch Tonnebi. Mereka jumpa buku ni lah memandu mereka menulis sejarah Eropah moden. Dalam sejarah Eropah moden tu, daripada abad yang ke-18, 1789 Revolusi Perancis, bawa sampailah Eropah pada 1940-an. Adalah buku yang mereka tulis berdasarkan cara Ibn Khaldun menulis mengenai trust politik yang dilihat dalam dunia Arab dan dunia Islam pada zaman Empire ke abad yang ke-14. Sebab dia lahir adalah 13 lepas saja dibananya Empire Islam yang besar di Andalus, sebab keluarga dia ni daripada Yaman. Keluarga dia orang cerdik. Kemudian pergi ke Andalus menjadi penyumbang ilmu dalam Empire Andalus. Kemudian bapa Ibn Khaldun ni kata, Abdul Rahman ni kata, mai kita pergi pula ke Mesir kerana ke tanah Afrika Utara. Islam sedang memerlukan keilmuan di sana. Maka dia ni generasi yang kedua lahir di Tunis. Dia pergi ke Kairah dan mengembangkan lagi ilmu Islam. Jadi kalau kita baca Batuta dalam pelayaran, kita baca Khawarizmi dalam Al-Khawarizmi dalam bidang matematik, kita baca Ibn Khayyan dalam bidang pentafsiran, kita baca Al-Khindi dalam bidang falsafah, kita baca Al-Razi dalam bidang sufism. Kita kena baca Ibn Khaldun kerana dia adalah pengasas apa yang dipanggil sebagai sains sosial, sains politik, geopolitik dan segalanya.